Tengok ni guys, Mercedes-Benz GLC 200 variant baru dengan harga yang lebih murah. So jom tengok apa yang dikurangkan. Paling penting sekali of course harga dia. Ini RM330,000, RM70,000 lagi murah daripada versi PHEV 350e. Kalau banding dengan versi CBU yang dari 2 tahun lepas, ini RM100,000 lagi murah. Pesaing terdekat dia BMW X3 RM321,000, tapi itu cuma dengan basic warranty package saja. Kalau tambah extended warranty service package dah dekat RM350. Perubahan yang boleh dilihat pula, lampu depan ni dia dah downgrade daripada projector LED jadi reflectors. Yang ni memang nampak macam murah sikit lah. Tapi nasib baiklah dia masih dapat lagi full AMG line package. Kalau macam sebelum ni, versi asas semua nampak jauh kurang sporty. Rim pun dia tukar design lain tapi saiz masih sama, 20 inci juga. So basically dari luar dia tak nampak sangat lah macam ini versi yang lebih murah. Itu aku suka. Dekat dalam ni pun dia lebih kurang sama sahaja dengan versi yang lebih mahal. Dan apa yang dia tukar, aku lebih suka sebenarnya. Trim dashboard ni dia bagi kayu sekarang. Pada saya lagi cantik daripada carbon fiber look yang sebelum ni. Lepas tu dekat atas, dia dah tak ada lagi sunroof. Memanglah dia dah hilang rupa kereta full spec. Tapi kita kat Malaysia kot, nak sunroof panas, buat apa? Ada satu je barang yang aku rasa sayang dia kurangkan. Audio system. Dia downgrade daripada Burmester jadi biasa tu. Selain tu, dia masih ada lagi electric steering column, steering design AMG dan memory function untuk dua-dua kerusi depan. Dekat belakang pun power boot masih ada dan ruang dia pun jauh lagi besar daripada yang versi PHEV. Dia naik daripada 490 jadi 620 liter. And tengoklah berapa dalamnya lubang ekstra bawah lantai dia ni. And it has my favourite foldable Mercedes-Benz basket. Pasal engine of course GLC 200 power dia kurang sikit lah, but it's still a 2 liter 4 cylinder turbo, 204 PS, 320 Nm torque dengan sistem mild hybrid. So walaupun ini variant yang paling murah, paling asas 0 ke 100 masih bawah 8 saat. It's still not a slow car. Cumanya dia tak dapat lah all the PHEV functions macam full EV mode tu semua. So ini dia guys, Mercedes-Benz GLC 200 AMG line baru. Best ke tak best? Tulis kat bawah.